Akhir ini banyak sangat berlaku aib, disebarkan pendedahan aib disebar di media sosial. Macam tak ada kesempatan nak taubat dah. Apa hukum dedah aib yang melibatkan maruah masa depan? Inilah kita duduk zaman fitnah. Tu dah tu. Nabi kata saya kuno ala nas sanawatun khada'at. Akan berlaku atas manusia zaman penuh dengan kacau bilau. Tu dah sekarang. Tu. Suami buruk ke isteri, isteri buruk ke suami. Hak paling banyak isteri memburuk-burukkan suami. Tu tengok dalam TikTok. Hari-hari duduk maki suami dia. Faham? Hari-hari duk maki tok tua dia. Hari-hari duk buruk ke bini. Khabar ke orang ramai. Konon rasa hebat lah. View tinggi, orang seronok lah. Like-nya banyak, 14,000, 20,000. Padahal ni orang-orang yang bodoh daripada lembu. Yang paling bodoh dalam pertandingan, lembu-lembu bodoh sedunia. Kenapa? Kerana dua perkara. Dia mengaibkan seluruh keluarga dia. Yang kedua, aib dia akan dibuka di akhirat nanti. Faham? Jahat lagu mana pun bini kita, tak payah kita buat live lah burukkan dia. Kalau buruk tetap buruk, tak payah kita burukkan lagi. Betul tak?